Hai, Assalamualaikum. Saya Azim Fahmi, atlet kebangsaan negara. Jadi, diet pengambilan makanan saya setiap hari untuk saya terus kekal bertenaga menjalani latihan-latihan saya adalah saya akan cuba seimbangkan pengambilan protein dan juga karbo. Favorite protein saya adalah ayam dan juga daging. Untuk karbo, semestinya nasi dan juga roti lah. Jadi itu akan membantu saya untuk saya terus bertenaga dalam latihan saya setiap hari dan juga untuk membantu saya punya pemulihan badan dengan baik supaya saya akan terus kekal cergas dan juga berjaya untuk melakukan latihan-latihan saya dengan cemerlang. Itu sahaja. Serta tak dilupakan pengambilan air yang secukupnya supaya badan kita terus hydrate untuk kita orang kata macam mana, bertenaga lah. Okay? Jadi kepada semua pelajar di SK Sungai Kerawai, jagalah pengambilan makanan anda dengan baik supaya kita akan terus kekal sihat dan cergas.